Guys, by the way kan pendapat aku, kalau kau letak Syafiq Yusof sekalipun ataupun Syamsul Yusof sebagai pengarah filem, tapi genre filem-filem yang diorang bawa tu bukan action movie, bukan yang berusulkan ada fight scene ataupun gangster, aku tak rasa kutipan filem akan setinggi macam filem-filem action movie tau. Sebab apa? Cuba you guys tengok balik top 10 kutipan filem paling tinggi dekat Malaysia. Kebanyakannya dipelopori oleh filem-filem apa? You guys tengok contoh macam Mak Kilau. Lepas tu cerita Sheriff. Kebanyakannya aku boleh katakan filem-filem yang berunsurkan fight scene ataupun genre-genre yang ada action movie. Lepas tu tahun 2024 kalau aku tak salah, Syafiq Yusof dia jadi pengarah filem Sheriff. Kutipan memang tinggi, tapi pada tahun yang sama Syafiq Yusof ni dia mengarahkan filem Solos. Filem Solos ni macam kita tahulah filem berunsurkan gaming. Tapi walaupun kalau letak Syafiq Yusof sekalipun, kutipan dia tak setinggi macam filem Sheriff. So dekat sini kita boleh nampak lah sebenarnya, kalau nak buat filem dekat Malaysia ni untuk dapatkan kutipan yang tinggi, ada dua benda yang main peranan penting untuk dapat kutipan yang tinggi tau. Satu, siapa pengarah dia. Kedua, filem genre apa yang boleh naikkan kutipan. So aku nampak ada dua benda dekat sini lah. So aku macam terfikirlah satu benda kan, kenapa rakyat Malaysia dia lebih gemar filem-filem action movie ataupun filem yang ada berunsurkan fight scene. Kenapa Malaysia suka filem-filem gaduh So korang, cuba korang bagi pendapat korang. Aku nak tahu juga. Cuba korang komen.